Siapakah sebenarnya leluhur awal bangsa Melayu? Sejarah mencatat dua kumpulan besar yang membentuk akar bangsa ini, iaitu Melayu Proto dan Melayu Deutero. Melayu Proto dipercayai tiba lebih awal, kira-kira 2,500 tahun sebelum Masihi melalui laluan daratan Asia Tenggara ke semenanjung Tanah Melayu. Mereka hidup dalam masyarakat kecil, bertani, memburu dan membuat peralatan batu. Warisan mereka masih kelihatan dalam suku orang asli seperti Temuan dan Jakun. Beberapa abad kemudian datang pula gelombang Melayu Deutero, sekitar 500 tahun sebelum Masihi dengan kemahiran lebih maju dan budaya lebih kompleks. Melayu Deutero membawa teknologi pertanian, seni bina, dan sistem sosial yang lebih teratur. Mereka lebih dominan dan membentuk teras tamadun Melayu awal. Melayu Proto mempunyai fizikal lebih tegap dan berkulit gelap, manakala Melayu Deutero lebih cerah dan bertutur dalam bahasa Austronesia yang berkembang pesat. Dua kumpulan ini bercampur dan berasimilasi, mewujudkan budaya Melayu hari ini kaya dengan bahasa, adat, seni dan nilai spiritual yang diwarisi turun-temurun. Penemuan arkeologi di Lembah Bujang dan Gua Lenggong, serta kajian DNA, menyokong kewujudan dua gelombang besar migrasi Melayu ini. Melayu Deutero kemudian menjadi pelayar handal, membawa pengaruh budaya Melayu ke seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, Borneo dan Filipina. Hari ini, bangsa Melayu adalah hasil dari perjalanan ribuan tahun. Bermula dari Melayu Proto yang merintis, hingga Melayu Deutero yang memperkukuh tamadun. Bangsa yang hebat tidak pernah melupakan asal-usulnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih kisah sejarah bangsa kita.